Assalamualaikum. Okey. Hari ni kita nak bawa awak pergi makan nasi kandar tersedap di Terengganu. Nasi kandar mana tu? Nasi kandar kena tengok video ni sampai habis dah kalau nak tahu nasi kandar benda. By the way ni vlog kedua. Kalau tak tengok lagi vlog pertama boleh pergi tengok vlog pertama kita. Okey, ni vlog kedua kita. Okey, awak kalau nak pergi tengok vlog pertama kita Okey. Kita nak pergi terjah nasi kandar tersedap di Terengganu ni. Jadi awak boleh mari tengok kita punya benda. Kita punya vlog lah. Okey, jom. School. Dah sekarang. Nak pergi Hafiz Zaidi. Dah. Another one. Putih. Yeah, boy. Oh my God! Siapa yang buat aku ni? Aku marah! Ui. Siapa tu? Siapa tu di lokasi benda? Di lokasi yang kita nak makan tu lah. Jadi tengok saya makan. Kena tengok lah saya makan. Pelik tak mau tengok orang makan. Ni. Okey. Ni. Saya beli dekat benda nama Al-Mubeng. Saya beli nasi kandar Al-Mubeng di Terengganu. Dekat depan Maiding besar. Maiding Tepi Jaya. Bukan Maiding Bukit Besar. Maiding Bukit Besar. Ni perak dalam setengah jam. Saya round-round bandar dulu adik. Nice. Ya Allah, sedapnya. Tapi duk rasa lagi, duk tahu rasanya lagi kan ni. Sini tempat tak tahu. Sini pun duk ramai mana orang. Jadi awak kalau nak tengok saya makan, mari lah tengok. Okey. Okey, di kacuk. Jangan lupa air guys. Takut lekat tekuk. Bismillah. Okey, kalau dok sedap, saya kabur dok sedap. Kalau sedap Saya jujur orang. Saya tak boleh makanan kau dah sedap. Are you sure about that? Bismillah.
nasi. Apa tahu. Okay, kenyang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini dua kali. Sekali. Saya ambil kulit tadi. Ni kita ambil ayam pula. Selamat. Bismillah. Selamat. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sedap. Jujur saya cakap, memang sedap saya awak. Lulu. Tapi tak tahulah. Memang sedap ah. Rasa je. Kalau saya awak nak, saya awak boleh pergi tengok dekat beg kuning tu. Saya awak boleh pergi dekat Medan Bukit Besar. Rasa dia memang sedap kan, memang padu kan. Ni papadong kan? Apa dah? Ni papadong. Okay guys. Okay, setakat tu saja konten kita pada kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share vlog kedua kita ni. Jangan lupa support kan. Kita nak pergi banyak. Kita nak pergi banyak lagi kedai. Boleh komen kedai apa? Boleh komen dekat mana? Komen dekat bawah. Komen dekat mana lagi tempat yang viral boleh kita pergi. Kita trykan untuk korang. Yang mana teringin nak makan tu boleh kita trykan untuk korang. Okey. Selamat.